Korang tahu tak, kat Kota Laksamana tu ada satu kedai yang baru buka tau. Nama kedai dia Diamat and Cafe. Sebelum ni dia ada satu kedai dekat Cheng, tapi sekarang dia buka second branch dekat Kota Laksamana. Lebih meriah, lebih menarik. Antara menu menarik diorang, ni dia Pad Thai udang galah. Dia punya Pad Thai tu serius saya cakap, sebiji macam dekat Thailand. Yang kedua ni pun dia guna udang galah juga ni. Nama dia Tom Yum udang galah. Dia punya Tom Yum tu pekat, dia punya masam pun terasa. Yang ni pula kain song, yang ni dia guna ikan siakap tau. Dan last kali dia ada asam pedas ikan merah. Empat menu tadi tu diorang punya best seller tau untuk makanan berat. Untuk makanan ringan pula, kau wajib try dia punya fried shrimp donut. Dalam dia tu dia letak sekali dengan udang. Yang ni pula Thai Jabu crab roll. Yang ni kalau makan sumpah ketagih. Untuk minuman macam biasalah, diorang ada Thai tea dan juga green tea. Tapi yang specialnya dekat atas tu dia tahu cream brulee tau. Nak lagi special, kau try dia punya rambutan series. Yang saya try ni Thai tea rambutan. Time saya datang tu pun diorang ada menu air yang baru tau. Yang pertama ni ada milky mojito apple dan juga cha baang. Untuk dessert pun ada banyak, tapi saya try dia punya slice cake yang passion fruit punya. Dekat sini kalau kau nak dapatkan jajan-jajan viral dekat Thailand pun ada juga tau. Kalau nak datang, korang saja Diamat and Cafe. Dia ada 2 cawangan dekat Cheng dan juga Kota Laksamana. Besok dah boleh singgah dah makan dekat sini.